Geng, aku pagi tadi benda yang aku tak nak jadi, tapi benda ni dah jadi. Tapi kita pun tak boleh nak cakap apa lah. Kereta sewa aku, Azia, accident pagi tadi. Dan sekarang ni alhamdulillah lah, accident pun tak teruk. Maknanya cuma bumper je patah. Lepas tu dengan side mirror, cermin dia pecah. Jadi sekarang ni aku dah cakap dengan yang sewa kereta aku, jangan gabra, jangan risau. Disebabkan aku kalau dia gabra, aku gabra, benda tak jadi apa. Jadi aku decide untuk suruh dia buat report polis apa semua dulu. Dah settle report, baru kita keep in touch. Dan sekarang ni tugas aku adalah untuk nak survey harga bumper kereta dengan side mirror tu berapa. Jadi dekat sini lah kita nak pergi. Okay, jom. Ni barang-barang original dekat sini lah. Jadi brother tu dah tunjuk lah aku punya bumper ada dekat sini. Ni ada. Yang ni memang betul original punya. Memang orang cakap pasang semua ngam-ngam Cina lah ni. Okay geng, so aku dah tengok kereta. Kereta masalah dia bumper pecah, sini cala, dan cermin ni rosak, pecah. Jadi aku nak uruskan kereta ni dulu. Aku harap okey lah. Wih, lama dah tak jumpa kereta ni guys. Sangat lama. Okey, jadi tengok kejap lagi aku nak pergi kedai mana untuk nak solve masalah ni. Ciao.